Ustazah, betul ke kena gantikan solat qada dulu baru Allah terima solat sunat? Tidak. Janganlah diwawarkan kata-kata tu. Janganlah sahabat-sahabat. Kita buat solat qada, waktu sama kita buat solat sunat. Bahkan ada orang, dia dah buat dah solat tahajud apa, dia kata sebab apa, dia orang kata kalau lagi tak settle solat qada, tak boleh solat sunat. Kalau buat juga sia-sia. Siapa yang kata? Kenapa kita bercakap begitu, tuan-puan sekalian? Bahkan kalau kita puasa sunat 6 dulu, kita belum qada puasa Ramadan pun boleh. Kita buat solat qada. Waktu yang sama, bila duha, ada solat sunat duha. Itu solat berwaktu, solatlah duha. Malam, solat tahajud, syaratnya tidur sekejap. Lepas tu nak buat solat taubat, buatlah. Nak buat solat sebelum selepas ni. Cuma jangan disebabkan solat-solat sunat, sampai kita tak buat qada solat yang wajib. Itu saja yang dilarang. Tapi kalau kita buat solat sunat, tapi waktu yang sama kita buat juga solat qada. Dan solat qada ni tak dipaksa pun untuk kita buat tanpa henti. Kita kena qada 10 tahun kita tak semayang. So kita wajib qada 10 tahun kali, berapa hari setahun, lepas tu kali 5 kali, kan banyak. Apa yang boleh dibuat, tuan-puan sekalian? Apa yang boleh dibuat ialah kuliah saya ada tengok komen, saya komen tu. Apa yang kita boleh buat? Kita berusaha qada. Tapi tetapkan boleh solat sunat. Sebab solat sunat tu menyempurnakan solat qada, solat fardu. Solat sunat tu, semua amalan sunat dia menyempurnakan yang fardu. Wuduk yang sunat. Wuduk kan yang angkat pertama tu yang wajib. Ulang kali kedua, kali ketiga tu sunat. Tetapi bila kita buat sunat, ia menyempurnakan yang fardu. Puasa sunat menyempurnakan puasa fardu. Solat sunat menyempurnakan solat fardu. Umrah yang bukan kali pertama tu, umrah sunat tu menyempurnakan haji yang fardu. Sedekah menyempurnakan zakat. Zakat wajib. Kalau adalah zakat kita tak sempurna, kita ni orang banyak sedekah, insya-Allah sedekah itu akan menampung. Kalaulah silap kira ke apa, kita bayar zakat tak cukup. Faham maksud saya? Apa amalan sunat menyempurnakan yang wajib. Sebab itu semua amalan wajib mesti ada yang sunat. Sebab itu jangan meremehkan yang sunat. Ini disebut dalam hadis Nabi. Nabi perintah Nabi bersabda, Allah perintahkan supaya dihisap solat. Dan jika solatnya tak sempurna, solat fardu 5 tu tak sempurna, Allah perintahkan apa? Tengok solat sunatnya. Allah perintahkan untuk dihisap puasa. Kalau puasanya tak sempurna, tengok puasa sunatnya. Sebab yang sunat-sunat ni akan menampung. Ustazah, masa musafir boleh qasar solat qada ke? Musafir boleh qasar solat qada ke? Oh, tak. Sebab kita qada waktu musafir. Tak. Kalaulah yang ditinggalkan solat itu adalah solat tamam penuh, maka kenalah qada penuh. Macam itulah dari segi hukumnya. Okey, muslimi muslimat. Ya, qada boleh buat bila-bila masa. Bahkan waktu dilarang solat sunat pun boleh qada. Kan lepas asar tak boleh solat sunat kan? Tapi nak qada boleh. Masya Allah.